Baik mati daripada tanggung sakit macam ni doktor. Luah seorang pesakit yang baru menjalani amputasi kaki akibat kencing manis. Sakitnya berdenyut-denyut macam nak putus urat. Makan ubat tahan sakit pun tak jadi apa. Ini adalah fenomena biasa yang dialami pesakit yang baru kehilangan kaki akibat kencing manis. Dalam kebanyakan kes, painkiller biasa tidak dapat meredakan sakit saraf ini. Pesakit memerlukan ubat saraf khas untuk meredakan kesakitan akibat saraf yang rosak. Ramai juga pesakit saraf mengadu kesakitan bertambah teruk ketika malam atau suhu sejuk. Dan kesakitan ini boleh kekal bertahun-tahun lamanya jika tidak dirawat. Dan bukan sebarang ubat yang boleh diamalkan, kadang boleh memudaratkan buah pinggang pesakit yang dah sedia rosak akibat kencing manis. Mereka yang alami je faham. Wallahualam. Tapi kat sini aku nak share sikit, rupanya bacaan kencing manis ni senang je nak kawal tanpa makan ubat banyak-banyak. Tapi kalau tak dirawat cepat, kerosakan kekal sedang menanti. Bayangkan kencing manis rosakkan badan korang perlahan-lahan. Saraf, jantung, buah pinggang, mata dan seluruh sistem saraf korang. Bila bacaan gula kerap sangat turun naik mendadak, itu tandanya pankreas dah tak mampu hasilkan insulin yang mencukupi untuk serap gula berlebihan yang kita sumbat masuk mulut hari-hari tu. Bila bacaan gula dah tak terkawal, organ dalaman dan saraf kita boleh rosak bila-bila masa je. Boleh tumbang kena stroke, pergi hospital confirm, kena marah dengan doktor, tak pasal kena tahan wad dan cucuk insulin 4-5 kali sehari. Paling dahsyat, kemungkinan besar kita akan ditidurkan. Aku malas nak cerita panjang. Yang ada diabetes je faham azabnya. Tapi korang jangan risau. Aku dah buat kajian mendalam tentang diabetes ni. Ada kajian menarik Universiti Putra Malaysia pada tahun 2019 tentang satu jenis herba yang boleh menyihatkan kembali fungsi pankreas bagi menghasilkan insulin yang mencukupi untuk badan. Tak sangka orang Jawa pun amalkan herba ni untuk elak kencing manis. Namanya akar legi. Lepas aku kaji, aku jumpa satu kapsul ni yang ada kandungan akar legi yang tinggi. Ianya lulus ujian makmal, maknanya selamat dimakan secara harian. Dan ianya halal. Dos akar leginya tinggi, 1000 miligram. Sehari cuma makan 2 biji je dah cukup. Namanya kapsul aman. Aku berani recommend. Sebab ramai dah dapat hasil positif lepas makan kapsul aman ni. 8 dari 10 orang yang makan kapsul ni bagi tahu gula darah mereka dah turun dan kini diparas stabil. Apa salahnya korang juga ikhtiar dengan kapsul aman ni. Lagipun ianya herba semula jadi. Aku tak sangka juga syarikat ni bagi harga yang berbaloi walaupun susah nak dapat akar legi ni. Aku syorkan korang ambil 2 botol terus untuk amalan sebulan. Sebab lagi jimat. Nak order korang klik je tulisan Kelix sini kat bawah ni sekarang. Kelix sekarang.